Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan hukum bagi setiap mauqi' i'rab. Baik, pertama sekali adalah mubtada'. Contohnya adalah Zaidun jalisun 'alal kursi. Kalau kita tengok di sini, mubtada'nya adalah Zaid. Okey, Zaid ini adalah mubtada' dan khabarnya adalah jalisun. Baik. Jadi hukum mubtada' Zaid kat sini adalah marfu'. Jadi dia perlu dibaca dengan Zaidun. Jadi cara i'rabnya adalah mubtada'un marfu'un bidhammah. Baik. Yang kedua adalah khabar. Khabar juga hukumnya adalah marfu'. Pada ayat Zaidun jalisun 'alal kursi, khabarnya adalah jalisun. Baik. Pada ayat ketiga, kaedah mengatakan ismu kana marfu'un. Isim bagi kana adalah marfu'. Baik, contohnya adalah kana az-zaidani jalisaini 'alal kursi. Baik. Kat sini isim kana adalah zaidan. Ini adalah isim kana. Dan khabar kana adalah jalisaini. Khabar kana. Pada asalnya kalau kita kata kana ni tiada, kalau kana ni tiada, Zaidan ini adalah mubtada' dan jalisaini asalnya adalah jalisani. Asalnya begitu dan dia adalah khabar. Tapi apabila masuk kepadanya kana, okey, masuk kepadanya kana, maka kita akan mengatakan bahawa Zaidan itu adalah isim kana, bukan lagi mubtada'. Dan Zaidan adalah isim kana dan jalisaini adalah khabar kana. Baik. Kita tengok contoh kedua. Kita perlu ingat bahawa kana ini adalah fi'il. Jadi sifatnya seperti fi'il. Contohnya saya buat ayat zahaba at-tullab. Kalau saya terbalikkan, dia akan jadi at-tullab zahabu. Ini kita sedia maklum. Begitu juga kana. Kalaulah isim kana berada di hadapan, berada selepas, kita walaupun Zaidan ini dua orang, kana ni masih kita kekalkan seorang. Baik. Tetapi kalau berlaku sebaliknya, kita terbalikkan. Ni dah terbalik dah kan? Baik. Maka Zaidan di sini adalah mubtada'. Zaidan kat sini adalah mubtada' dan alif kat sini adalah isim bagi kana. Baik. Jadi kalau orang minta, kalau soalan minta untuk kita cari isim kana ini adalah alif ni. Biasa tak tanyalah soalan macam tu. Cumanya dia akan tanya mana khabar kana. Maka kita akan beritahu khabar kana adalah jalisaini. Baik. Begitu juga kalau ramai. At-tullab kanu jalisina 'alal kursi. At-tullab mubtada'. Okey. Khabarnya adalah jumlah fi'liyah. Okey. Dan wawul jamaah kat sini adalah isim kana. Jalisaini adalah khabar. Jalisina khabar kana. Baik. Seterusnya adalah khabar kana mansub. Khabar kana mansub. Ini yang fokus kita sepatutnya. Sebabnya sebabnya khabar kana ni asalnya adalah khabar. Okey, contohnya kana Zaidun jalisan 'alal kursi. Zaidun ini adalah isim kana, jalisan khabar kana. Baik, maka ayat asalnya adalah Zaidun jalisun 'alal kursi. Apabila masuk kepadanya kana, maka dia akan jadi jalisan 'alal kursi. Baik. Seterusnya kita tengok isim inna. Dia terbalik ni, sepatutnya inna dulu.
Baik. Isim inna dia menasabkan isim. Dia berbeza dengan kana. Jadi ini isimnya Zaid dan ini isim. Okey. Inilah isim inna. Dan ini adalah khabar inna. Baik. Maka inna Zaidan jalisun. Zaidan adalah isim inna mansub. Dan jalisun adalah khabar inna marfu'un. Baik. Contoh lain yang berlaku, kadang-kadang isim inna tu datang dalam bentuk dhamir. Contohnya inni. So isim inna tu ya tu lah. Cuma dia mabni. Dia tak akan jadi mansub lah. Sama juga innaka. Innaka pun mabni juga. Tapi dia menggunakan dhamir. Maka kita perlu tahu bahawa selepas inna kadang-kadang ada macam isim zahir, kadang-kadang dia guna dhamir. Baik. Seterusnya adalah khabar inna. Khabar inna hukumnya marfu'. Macam kita tengok dah dekat atas tadilah. Innaka, innaki. Ini innaki ni. Innaki talibatun. Okey. Khabar inna ini hukumnya marfu' bil dhammah. Baik. Seterusnya kita tengok la isim la an-nafiyah lil jins. Baik. Isim la nafiyah lil jinsi. Dia lebih kurang macam inna. Dia lebih kurang macam inna. Sebab dia selepasnya isimnya akan jadi berbaris atas. Tapi dia bukan mansub. Dia bukan mansub Dia adalah mabni. Baik. Contoh baik. Kita bincang terus contoh nombor 7 dengan nombor 8. Okey, nombor 7 dengan nombor 8 sama je, isim la nafiyah lil jinsi. Kedua ni sama. Baik. Cumanya bezalah satu mabni, satu lagi mansub. Bila masa mansub, kalau isim dia adalah mudhaf, maksudnya dia ada mudhafun ilaih. Kan? Talibul ilmi. Maka bila kita masukkan la, dia akan jadi la talibal ilmi. Maka kita akan i'rab taliba itu dengan isim la nafiyah lil jinsi mansub. Ini mansub. Sebaliknya kalau nombor 7 tu talib. Talib ni dia tidak ada mudhafun ilaih. Jadi cara kita i'rab dia adalah isim la nafiyah lil jinsi mabniun 'alal fathi. Mabniun 'alal fathi. Okey? Al-fathi. Kalau kita kata ramai kan, la muslimina. Contoh, kalau la muslimina, talib tu kita tukar muslimina. Kita akan kata dia mabniun 'alal ya. Okey, 'alal ya. Okey. Baik, seterusnya nombor 9. Khabar la nafiyah lil jinsi marfu'. Maksudnya khabar la nafiyah lil jinsi ni kekal lah. Dia tak berubah. Ayat asalnya ni adalah at-talibu fashilun kan. So bila kita letak la taliba, fashilun tu kekal. Cuma saya nak sebut satu lagi adalah isim la nafiyah lil jinsi ni, kat atas ni, dia tidak boleh ada alif lam. Tak boleh ada alif lam. Itulah yang membezakannya dengan inna. Okey, contohnya kalau inna saya akan kata inna taliba najihun. Okey, kalau saya guna la, saya kena tulis la taliba najihun. Okey. Baik, nombor 10. Kita tengok maf'ul bihil awal mansub. Ini sebenarnya perbahasan zanna wa akhawatuha. Zanna wa akhawatuha, kita tengok contoh yang ni lah. Zanantu al-ghurfata maftuhatan. Zanantu al-ghurfata maftuhatan. Baik, asalnya al-ghurfatu maftuhatun mubtada khabar. Tapi bila kita masukkan zanantu, ghurfata ni akan jadi maf'ul bihil awal, maftuhatan akan jadi maf'ul bihi tsani. Baik. Sebab tu perbahasan zanna wa akhawatuha ni berada sekali dengan isim la nafiyah lil jinsi, kana dengan zanna sebab dia melibatkan jumlah ismiyah. Baik, nanti kita akan sambung pada video kedua.